Jadi ketidaktentuan ini akan tu memberi beban kepada masyarakat antarabangsa. Dari segi bekalan minyak, bekalan gas cair, dan bagi negara pertanian yang sekarang diburukkan lagi dengan El Nino yang mula menunjukkan tanda-tanda ganas bagi pusingan 100 tahun yang terburuk untuk Eropah, pusingan 40 tahun yang terburuk untuk Jepun. Dan kita akan menanti laporan daripada negara-negara pengeluar makanan global, terutama kesannya. Satu adalah kesan yang terjejas secara langsung akibat perang Rusia dan Ukraine, yang juga negara pembekal utama gandum, minyak bijan dan jagung. Dan kita juga tengok rentas jangka panjang, kerana rentasan untuk paling hampir Malaysia, Thailand dan juga Vietnam, tiga negara yang mengeluarkan padi, juga rentasannya hanya akan berlaku pada bulan November hingga bulan Januari dan mungkin berlanjut pada Mac 2027. Sejak ini saya update untuk tuan-tuan yang ada. Kita free flow sekejap. Dan kejap ini saya update cepat dan pantas, saya tunggulah. Nanti kadang-kadang trafik ni dia jam 3,000 hanya selepas 10 minit. Menjadikan banyak orang patah balik akan tanya tolong update Hormuz, tolong update Gaza. Pada waktu tu kita dah pergi ke topik yang 1,300 orang tengah dengar sekarang. So saya pun cuba ubah strategi dengan menjadikan free flow start awal dulu 10 minit. Kemudian bila kita dah capai angka, barulah kita pergi kepada update. Itulah strategi dia, 10 minit kena free flow dulu bagi geopolitik. Kemudian bila trafik dah stable, barulah kita pergi kepada update. Kalau kita start awal update ni, dia jadi masalah adalah mereka yang masuk kemudian akan tanya soalan yang seolah-olah kita tak bercakap pada 10 minit pertama. Sihat insyaAllah. Ada apa yang tuan-tuan nak tanya dalam free flow ni tu? Sementara kita tunggu kawan-kawan yang lain masuk, supaya kita tak kena soalan berulang secara spam. Ya, Jerbu indeks di 12 kawasan telah memasuki tahap sederhana, iaitu kita tunggu ke tak sihat. Kebanyakan kena dekat Sabah, dan kebanyakan di Sarawak. Manakala kita ni indeks kita 50 sampai ke 100 sederhana. Manakala melepasi 100 adalah tidak sihat. Saya tengok 12 kawasan tadi. Dan dijangka, alhamdulillah, Jerbu ni bukan berasal daripada kebakaran. Ini adalah asal daripada debu disebabkan tekanan panas yang sangat luar biasa. Kerana berhari-hari dah tak hujan. Jadi Kuala Lumpur ada. Ceras ni 107. Tempat saya duduk ni yang paling tinggi. Kadar tidak sihat untuk Semenanjung. 107. Bacaannya, iaitu 50 ke 100 adalah sederhana. 50 dan ke bawah adalah biasa. 100 ke 200 adalah sederhana, 200 ke 300 tidak sihat, melepasi 300 adalah sangat bahaya. Alhamdulillah kalau Penang dapat hujan, alhamdulillah. Kalau sekurang-kurangnya hujan akan meredamkan sedikit beban Jerbu. Jerbu ni dah selalu kita alami. Waktu saya jaga bilik berita NTV7 daripada tahun 2004 hinggalah kita lalu Jerbu yang buruk, dan saya pindah jaga bilik berita TV Al-Hijrah. Jerbu ni saban tahun kita alami. Cuma yang kita bimbang sekiranya dia disebabkan oleh kebakaran hutan di Sumatera dan juga kebakaran hutan di Kalimantan. Kerana Jerbu yang ada partikel kesan kebakaran tu menjadikan kita terpaksa pakai pelitup muka. Kalau Jerbu sekarang ni tidak, dia tak perlulah dinasihatkan pelitup muka. Cuma tuan-tuan kena jaga adalah sekiranya tuan-tuan ada asma, tuan-tuan ada allergic macam saya ni, tuan-tuan kena jaga bahawa berada di luar dalam cuaca panas dan berjerbu, kemungkinan akan gangguan kesihatan pada tuan-tuan. Kita masih harapkan hujan turun. Satu adalah macam ni tuan-tuan, kalau hujan turun dia mengurangkan jerbu, tapi besok cuaca panas jerbu akan datang. Jadi secara mindset kita anggap sekarang adalah telah masuk musim jerbu. Secara mindset musim jerbu. Cuma secara kefahaman datangnya hujan dia mengurangkan jerbu, tapi secara realitinya dah masuk musim jerbu. Berarti kalau tuan-tuan nak atur piawaian hidup tuan-tuan, piawailah hidup tuan-tuan dengan memahami kesihatan tuan-tuan, kesihatan anak tuan-tuan, keluarga tuan-tuan, bahawa kita telah masuk ke fasa jerbu. Berarti kalau datang hujan mengurangkan jerbu. Jadi senang kita ada mindset tu dengan menganggap bahawa kita telah melalui musim jerbu, iaitu cuaca panas yang sangat besar telah menghasilkan jerbu, dan hujan yang datang tak boleh menghapuskan jerbu, dia hanya mengurangkan tekanan jerbu. Jadi kalau kita faham bagaimana kaedah berfikir untuk memahami cuaca hari ini, kita dah faham kita masuk musim panas.
Cuma Alhamdulillah kita ada selaan hujan. Tetapi kalau selaan hujan ni berhenti, berarti kita akan dapat jerbu kekal. Dan kemungkinan indeks kesihatan kita akan naik, indeks jerbu kita ni akan naik ke paras sangat tidak sihat, iaitu melepasi 200 bacaan. Jadi macam kami di Ceras ni sentiasa bersedia lah, sebab Ceras ni pernah capai 200 dekat 300 pun. Sebab saya tinggal di sini daripada 2010. Dan titik kayu ukur untuk Kuala Lumpur ni Ceras. Dan Ceras ni selalu diukur dengan kayu ukur yang paling tinggi. Jadi bila bacaan Ceras ni dia harus dibaca sekali. Sampai ke Langat, sampai ke KL. Sebab pemancar indeks tu dibaca di kawasan ni. Jadi janganlah ingat Ceras saja. Berarti orang yang tinggal di sekitar Kuala Lumpur, kita akan ikut indeks yang dibaca di Ceras. Jadi dia dah masuk 107, berarti tidak sihat. Ada 12 kawasan yang telah dibaca sebagai tidak sihat. Mic saya macam tak clear. Saya rasa orang lain dengar clear kot. Mungkin tuan yang kena refer, sebab saya dapat satu hijau kat sini. Dan mic saya pun nyala satu hijau tu. Berarti okey. Mungkin tuan je kot yang phone tu. Cuba check balik. Jadi saya nasihatkan tuan-tuan, kata oleh kerana Eropah sendiri negara yang kita anggap paling partikular, benua yang paling hari-hari lapor mereka punya kedudukan suhu ekstrim. Eropah melalui suhu ekstrim 40.1 darjah Celsius. Di mana cuaca ekstrim ni melanda. Satu adalah UK. Minggu ni UK akan masuk titik paling panas. Daripada purata 34 ke 37, minggu ni mereka akan melangkah 40.01. Panas tu sama dengan titik paling panas di Sepang. Kemudian dia akan rentas sampai ke Portugal, masuk ke Perancis, dan dia akan pergi sampai ke Sepanyol yang sedang mengalami kebakaran hutan. Itu yang ada di benua Eropah yang dibaca pada titik ekstrim. Dan tuan-tuan harus baca juga bahawa Kanada juga melalui titik ekstrim dan Amerika Syarikat juga melalui titik ekstrim berbagi beberapa kawasan. Itu ada kawasan kebakaran hutan di Kanada yang proses pemadaman dia tak selesai sampai sekarang, dah masuk seminggu. Manakala yang ada di Sepanyol dah masuk 3 minggu. Berarti Eropah juga bersedia untuk masuki pintu musim panas yang ekstrim. El Nino yang terburuk, kerana Eropah yang gazet 100 tahun yang paling buruk. Untuk pengetahuan tuan-tuan, bila saya sebut El Nino paling buruk dengan cuaca panas paling ekstrim, gazet yang paling teruk adalah gazet daripada Eropah, sebab dia kata ini yang terburuk dalam tempoh 100 tahun. Kalau tuan-tuan tengok gazet di tempat yang lain, dia kata 40 tahun yang paling buruk bagi Jepun. Berarti kita tak begitu banyak data. Kita tunggu je lah, nanti kita akan gazet. Sekarang ni kita gazet lebih buruk daripada 2023 yang setakat kita ada. Tapi ekstrim dia mungkin akan menjadikan sama ada. Sebab kita jarang gazet musim panas kita. Kita gazet 1917, 1954. El Nino yang membawa kepada hujan yang memberikan banjir besar. 1917 kita ada banjir besar di Terengganu, di Kelantan. Kemudian kita ada 1954. Lepas tu kita ada 1994. Dan akhir sekali kita ada 2018. Kemudian kita ada 2021. Jadi kita banyak baca gazet kita adalah hujan yang membawa kepada banjir besar. Jadi kita jarang partikular, kerana panas yang paling ekstrim kita jarang, sebab kita adalah negara tropika. Berbanding dengan Eropah ni, musim panas mereka yang pendek 3 bulan adalah musim boleh membawa kematian yang sangat tinggi, iaitu apa dipanggil sebagai stroke harbor. Menjadikan Eropah sangat berjaga-jaga. Bila stroke harbor pusingan pertama landa Portugal, dulu 1,000 orang mati. Untuk tahun ni ni dia ada pusingan. Jadi Eropah mengalami ketidaktentuan, di mana sekarang mereka melalui titik puncak musim panas. Ketidaktentuan adalah kedudukan cuaca panas dia datang dan pergi. Lepas tu dia panggil heat wave, gelombang haba. Dia datang, dia pergi. Tapi kalau dia pergi pun dia tinggal 34 pada 37 darjah Celsius. Sekarang ni mereka masuk minggu ni adalah heat yang paling tinggi, 40.1 darjah. Jadi 40.1 darjah ni adalah heat yang paling tinggi untuk Malaysia setiap kali bulan Februari. Setiap kali bulan Februari, apabila kita ada, waktu kita ada Sepang punya GP dulu kan. Salah satu GP Sepang yang unik di Malaysia ni adalah GP yang cater to race dalam keadaan musim panas yang sangat dahsyat. Dan sebab tu GP kita ni ada kadang-kadang jadi rain dance, di mana musim panas yang sangat teruk, tiba-tiba hari kita ada Grand Prix tu, ada hujan yang sangat lebat. Menjadikan pasukan teknikal, walaupun Grand Prix waktu buat dekat Malaysia ni dulu unik dia adalah mereka sediakan tayar untuk menghadapi haba panas, tengah race ataupun hari yang berikut selepas hujan tayar tu, datangnya hujan. Dia kata paksa tukar tayar, jadi rain dance. Menjadikan sebelum kita menamatkan GP kita dan GP kembali tahun ni, GP kita adalah Februari dan di tempat yang paling panas Sepang. Itu yang tuan-tuan perlu faham. Kita selalu kita dapat 40.1 ni, titik panas kita adalah di Cuping, Perlis. Kita ada titik panas di Pokok Sena Kedah. Itu sekitar dia. Kemudian kita akan pergi ke Kuala Terengganu. Kita ada Jerantuk di Pahang, titik panas. Kita ada Jempol di Negeri Sembilan.
Dan kita ada beberapa lokasi saya tak boleh ingat di Sarawak. Dan kita ada Sepang di Kuala Lumpur. Ini semua titik yang ekstrim lah. Tapi kalau tuan-tuan tahu, kalau 37 darjah Celsius panas dan dia berlaku 3 hari berturut-turut, kalau ikut Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, di atas nasihat Kementerian Kesihatan, sekolah kena tutup. Tapi tak mungkinlah kalau panjang begini yang kita akan alami heat panas yang tak dijangka berapa. Heat panas kita ni akan masuk November tahun ni sampailah Mac tahun 2027. Dia tak jangka hit tu berapa banyak. Sama ada 37, 40 ke. Tapi kita baca 37 dan ke atas. Menjadikan tuan-tuan buat persediaan sekarang. Kalau sekarang dengan cuaca yang ada pun kita ada jerbu yang buruk. Berarti kerana dunia sedang memasuki pusingan El Nino yang banyak negara-negara di seluruh benua sedang menyatakan mereka akan berhadapan dengan El Nino yang teruk. Kita pun kena bersedia. Berarti yang teruk bagi kita ni adalah satu, kita nak minta, satu adalah kebakaran hutan tidak berlaku. Kebiasaan kebakaran hutan ni datang daripada Sumatera dan datang daripada Kalimantan. Dan kemudian angin yang membawanya, menerbangkan partikel, kesan kebakaran. Jadi dia campur debu. Itu yang kita sebut jerbu bahaya. Kalau jerbu ni boleh berunding lagi. Kalau kita kena jerbu yang disebabkan kebakaran hutan daripada Sumatera dan juga daripada Kalimantan. Kita pernah isytiharkan darurat kesihatan. Tuan-tuan siapa masih ingat tahun darurat kesihatan 2011. Saya tengok darurat kesihatan di Malaysia akibat jerbu tahun bila. Tuan-tuan masih ingat kan? Port Kelang sampai tak boleh nampak langsung. Highway menjadi tempat yang tak selamat untuk kita pandu kerana jarak penglihatan kita sangat dekat. Jadi tuan-tuan tak perlu yang mana yang sebaya saya 2014 kita akan ingat. Saya ingat ramai yang masih ingat. Semua kena pakai mask sebab partikel daripada kesan pembakaran tu menghasilkan jerbu beracun yang bahaya untuk kesihatan. Lepas tu kita diburukkan lagi dengan Sepang. Mengalami kebakaran hutan tanah gambut. Di mana kebakaran hutan tanah gambut di Sepang menyebabkan kita ambil masa berbulan-bulan. Sebab dia tak boleh padam. Dia adalah tanah gambut yang basah di bahagian atas. Kemudian dia tumbuh pokok. Kebakaran tu berlaku di bawah. Akar-akar pokok ni terbakar di bawah. Bila akar pokok ni dia terbakar di bawah, dia menghasilkan bara yang keluar di permukaan tanah-tanah gambut. Menjadikan asap dia sangat complicated. Jadi kita ingat sebab supaya tak berlaku 2014, kita ada darurat kesihatan. Dan kemudian kena ingat pada waktu tu mereka yang tinggal di Kelang yang teruk, kawasan-kawasan yang ada di pinggir Selat Melaka kan. Tuan-tuan masih ingat Pulau Pinang. Berapa ramai yang pada waktu tu mengalami masalah asma. Mengalami gangguan kesihatan yang sangat teruk kerana partikel daripada kebakaran hutan yang dibawa oleh angin daripada Kalimantan dan juga daripada Sumatera telah menyebabkan kita semua pertama kali ada darurat kesihatan. Sekolah ditutup, pejabat kerajaan ditutup. Jadi kita pun ada rekod 12 tahun yang lalu. Jadi sekarang kita harap pada tahun ni dengan kerjasama kerajaan Indonesia dan mereka yang mengusahakan ladang-ladang sawit untuk kembali memberikan perhatian yang sangat tinggi untuk menghapuskan daun-daun sawit yang lama tidak dibakar secara biar terbuka, dan bila terbakar secara terbuka kerana tanpa kering, dia tu menjadi kebakaran hutan. Jadi oleh kerana pelupusan ranting sawit lama yang di Kalimantan dan di Sumatera, kebiasaannya mereka gunakan cara pemusnahan yang mudah, iaitu bakar. Bila dibakar pada musim panas yang sangat ekstrim, dia telah menyebabkan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang menjadikan tolakan angin membawanya ke Semenanjung. Dan ada juga bahagian daripada dulu 2014 ni sampai ke Kuching, Sarawak. Bergantung kepada halaan angin. Jadi Kedah pun pernah kena. Walaupun halaan angin lebih ke utara, bila menyondong halaan angin, dia bawa lagi debu tu. Kedah pun pernah melalui tahap kesihatan yang berbahaya. Tapi saya masih ingat di Kuala Lumpur, jarak penglihatan memandu pun tak boleh. Pada waktu kita, siapa yang masih ingat, siapa terutama mereka yang tinggal di Kelang Valley, tuan-tuan yang tinggal di Kelang, kalau ada orang Kelang, tuan-tuan pun ingat, nak memandu pun tak boleh. Betapa teruk jerbu tu. Jadi 2014, orang sejangkang tahu kena pakai mask, tak boleh memandu. Waktu tu tak boleh memandu. Saya daripada Shah Alam nak keluar, pergi ke Kuala Lumpur, tak boleh memandu. Sebab jerbu yang sangat tebal. Yang kedua adalah bahaya dia adalah kesan dia ke atas kesihatan. So orang-orang yang anak-anak kita yang ada asma, kita yang ada asma dan orang tua yang ada asma, kalau kita dedahkan diri kita kepada keadaan, macam mana kita tak dedah tu kan? Kalau dia dah datang sampai berbulan, kalau 1 bulan jerbu tu masuk, dengan setiap hari indeks membaca 200 ke 300, melepasi 300 adalah sangat berbahaya. Tak mungkinlah ini akan dapat memberikan perlindungan kesihatan kepada kanak-kanak. Takkan sebulan dia tak pergi sekolah, takkan sebulan kita tak bekerja kalau kita ada masalah pernafasan. Ini saya ingatkan tuan-tuan, kata dia bukan peristiwa baru, bahawa negara kita dalam era ketika El Nino mula melanda dunia 83, 87, 91, 97. Di
tiada gandaan-gandaan tahun dia. Tapi sekarang dah jadi 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 2 tahun sekali. Nak membaca El Nino dah tak baca sama dengan matematik lama. Dulu zaman saya pergi cover El Nino, pertama kali kesedaran kita tentang El Nino, di mana pertama bawa kebuluran di Afrika. El Nino pertama 83. Dan waktu Malaysia dapat El Nino tahun 97. Kita ada gangguan daripada tuaian padi kita banyak yang mati. Tapi oleh kerana saya tak begitu pasti kerana konsep kita mengingati sejarah El Nino dan juga sejarah buruk mengenai tahap kesihatan ni sangat rendah. Jadi ramai yang mungkin akan anggap bahawa kita tengok jerbu sekarang kan, dia baca tanda-tanda jerbu je. Tapi saya bagi tuan-tuan bahawa jerbu ni adalah musim jerbu. Bila hujan datang dia mengurangkan jerbu. Berarti jerbu ni kalau dah muncul tuan-tuan, dia akan muncul pada jangka yang panjang. Berarti kalau tuan-tuan dah memang ada masalah alahan pernafasan, beli je mask. Jangan tunggu sampai indeks tu naik bahaya. Kalau tuan-tuan dah tinggal di 12 kawasan yang dibaca 100 dan tak atas, terutama di Ceras untuk saya sendiri, 107 bacaan di Ceras ni. Berarti tuan-tuan dah kena tahu. Mas dah kena beli. Sebab inilah yang akan kekal. Dia tak akan hilang esok lusa. Hujan hanya akan meredamkan, mengurangkan saja. Sebab tu dulu setiap kali jerbu datang, untuk menerbangkan pembentukan awan hujan, hujan buatan. Di mana kita terbangkan dan kita gunakan teknologi penerbangan untuk sembuh awan buatan tu. Dan kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Satu adalah untuk mengurangkan takungan air. Yang kedua adalah untuk meredamkan jerbu. Jadi ini tanda-tanda yang tuan-tuan kena ingat, dia bukanlah pintu yang sekejap. Dia adalah pintu untuk memasuki musim yang lebih teruk. Jadi kalau tuan-tuan dah mula baca jerbu sekarang dalam komen, berarti alert. Ini bukanlah benda yang akan sebenarnya 2-3 hari ni. Ini adalah musim yang sangat panjang. Jerbu yang sangat panjang. Okey, itu jelas saya advise tuan-tuan. Dan kita harap Kementerian Kesihatan dan pihak Kementerian Penerangan akan mengaktifkan saluran pemberitaan untuk menggambarkan jerbu yang ada sekarang adalah pintu untuk kita masuk ke tahap jerbu yang lebih buruk akibat kemarau panjang ataupun mula berkurangnya musim hujan. Baik, saya update tuan-tuan, kita dah ada 2,000 orang lebih.